Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam, asam keping tu setengah aja ya, setengah keping je, nipis saja. Cili padi tu ikut pedas masing-masing lah. Bawang besar tu setengah biji, serai tu 1 batang diketuk. Ada bawang putih 2 biji, ada kunyit hidup 1 inci. Kisar halus ya. Cili padi, bawang besar, bawang putih, kunyit hidup dengan halia tu. Santan ni 1 kotak kecil tu tak habis lah ya. Tambah air sedikit. Ni nak kisar cili semua ya. Bawang, halia, kunyit hidup. Panaskan kuali tu. Masukkan bahan kisar tadi tu ya. Masukkan serai yang diketuk tadi tu. Letak air sedikit untuk masakkan bahan-bahan tu ya. Masak hingga kering ya. Bahan pun dah masak, dah kering ya. Masukkanlah ayam tu. Asam keping tu sekali masuk ya. Gaul sebati cili tadi tu dengan ayam tu. Masukkan air untuk masakkan ayam tu ya. Masukkan garam, serbuk perasa ya. Ditutup ya biar ayam tu masak betul-betul. Bila dah mendidih tu tadi tu, masukkan santan tu ya. Biarkan santan tu masak ya, mendidih. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita bersahur ya. Jumpa lagi. Masak lemak kuning ni memang favorite opah ya.